Pusingkan badan sikit. Tak perlu pusing sampai slip disc. Pusing hanya sekadar mampu je. Solat dalam keadaan kapal terbang, tuan, pertama kedudukannya berbeza. Kiblat juga dia akan berubah. Melainkan kalau kita ni nak menuju ke Kaabah lah. Kita nak pergi ke Mekah daripada KL nak pergi ke Jeddah. Kita akan menghadap kiblat. Tapi kalau kita balik, kiblat kat mana? Kat belakang. Kalau lah tuan-tuan kiblat kita kat depan. Kalau kita boleh berdiri, kita berdiri dulu. Nak qiyam, kita berdiri. Niat solat, aku solat subuh contoh, 2 rakaat kepada Allah Taala. Allahu Akbar. Kemudian terus duduk. Baca macam biasalah. Surah Al-Fatihah ke apa sebenarnya. Kemudian nak rukuk, kita tundukkan sikit. Allahu Akbar, tundukkan sikit. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Kemudian kita akan sujud. Sujud lebihkan daripada rukuk. Biar ada perbezaan rukuk dengan sujud. Untuk bangun rakaat yang kedua, tak perlu bangun dah, duduk je terus. Allahu Akbar, terus balik. Sekiranya kiblat dekat belakang, maka apa kita nak buat? Kita pusingkan badan sikit. Tak perlu pusing sampai slip disc. Pusing hanya sekadar mampu je. Angkat ni, Allahu Akbar. Hanya pusingkan badan sikit je. Ambil niat kiblat. Kalau kita nak solat ni, kalau sebaiknya kita beritahulah dekat orang sebelah ni kita nak solat. Sebab apa? Sebab nanti takut terganggu. Kita nak solat, dia nak keluar dan sebagainya. Tambah-tambah pula tuan-tuan, bila kita dah habis solat. Kalau kita pun dah pergi solat ni kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun jawab, Waalaikumsalam. Dia ingat kita nak ajak mengeteh.